Hello, hi. Welcome back to Apa Cerita. Bersama saya Wan Pendang. Saya Izzat. Wan tak lupa. Ya, kepada anda yang sedang mendengar podcast ini, ketahuilah podcast ini boleh didengarkan di banyak platform, terutamanya platform Spotify ataupun YouTube dengan carian APA jarak CITER tanda soal. Kalau nak tengok video-video pendek, boleh cari social media kami sama ada di TikTok atau Instagram dengan carian apaciter.podcast. Dan yang terakhir kita ada satu YouTube khas untuk video pendek. Tapi video pendek dia tak adalah pendek, dia macam 8 minit, 9 minit, 7 minit dengan carian APACITER Clips. Yes. Boleh terus buatkan. Dan kalau ada di antara anda yang nak jadi guest di Apa Cerita Podcast, ataupun kalau anda ada cerita-cerita yang best nak diceritakan, boleh share confession anda di link yang ada pada media Google sosial Form. kami. Ada Google Form. Nak jadi guest kita pun boleh kami alu-alukan, boleh isi di Google Form yang sepatutnya. Betul. Jadi guest Apa Cerita. Itu tajuk kita punya Google jadi Form. Guest Apa Cerita. Itu kalau nak siapa yang nak jadi guest. Kalau siapa nak buat confession, boleh isi di bahagian kongsi di sini. Kongsi cerita kot macam tu. So banyak platform kita untuk korang berkongsi cerita, berkongsi perasaan dan sebagainya. Tak kisah apa-apa cerita, kita mengalu-alukan apa yang korang nak kongsikan. Kita terbuka, jangan risau kita tak judge punya orang. By the way Wan, aku ada beberapa komen dekat Spotify yang aku rasa kita kena bagi maklum malas lah. Bukan shout out lah, tapi maklum malas kita sebab respon lah. dia bagi cadangan dan penambahbaikan. Lagu ni lama lah pula. Ini bukan lagu intro bukan. Ini lagu intro. Lagu intro. Kita takkan habis. Aku takut dia takkan habis sebab aku buat loop. Ada 40 saat lagi. Okey, tak apalah, kita tamatkan lagu ni. Kita tamatkan lagu ni sebab takut lama sangat. By the way, sebelum kita bacakan komen-komen ni kan. Kita berdua ini. Betul, kita berdua sebab salah satu sebabnya kenapa kita dah tak bersiaran selama 2 minggu. 2 minggu tak ada episod. Salah satu sebab antaranya sebab Anwar baru menimang cahaya mata yang kedua. Tahniah Anwar. Anak kedua. So sekarang ni pengki sikit lah dia. Yelah, anak kedua, anak pertama masih kecil, Umar masih kecil. Umar apa tahun ni? Aku tak tahu. Aku rasa dalam setahun 2 tahun kot. Dah dapat adik dah. Minggu pertama tu kita orang sebenarnya dah ada guest yang best tau. Kita dah ada guest yang best nak sembang dah. Tapi minggu tu juga Shikin bersalin. So kita terpaksa hold dulu. Aku cakap dengan Anwar, kau hold dulu, kau rehat dulu. Settle down dulu apa yang Settle down. Kita nak cuba shoot weekend waktu tu, weekend lepas. Tak boleh juga sebab isteri Anwar dia Caesar. So jelah Anwar pun tak berani nak tinggalkan. Sebab yelah anak kecil, isteri baru lepas bersalin. So mungkin ambil masa sikit 2-3 minggu ni. Kita nak tengok macam mana timing. Sebab aku dah tengah bincang dengan Anwar, macam mana kita nak dapatkan timing yang okey untuk kita buat podcast. Kita buat sama-sama. Mungkin kita tak akan shoot malam lah. Sebab sebelum ni kita memang banyak shoot malam, weekdays malam. Betul. So mungkin waktu sekarang ni, untuk masa sekarang ni, kita akan ubah sikit jadual. Yalah macam ni lah. Mungkin ada guest lepas ni, tapi aku dengan Wan Pendang saja. Lebih kurang macam tu untuk masa setakat ni lah. Yes, betul. Itulah update terbaru tentang Anwar dapat anak kedua. Itu satu sebab. By the way, aku tanya dia, apa nama anak kau? Anak perempuan. Bagi nama dah? Nama anak dia Yasmin. Yasmin. Aku teringat Yasmin Ahmad tu. Yasmin Anwar. Betul, Yasmin. Binti Anwar kuat tu. YA. YA. Bukan Izzah Anwar. Okay, aku nak bacakan komen-komen lah yang ada dekat Spotify. Ada beberapa komen lah tau. Aku rasa yang macam sangat bermanfaat untuk kita tambah baik. Alamak, link pula apa. Selama ni baca komen dekat ni YouTube kan. Sebab kat Spotify ni, korang boleh tengok kat Spotify memang ada komen. So kalau korang nak komen, boleh je komen. Ada satu bahagian komen tu dia cadangkan lah tentang kita punya confession. Kan selama ni kita bila kita baca confession kan kadang-kadang kita baca full. Betul. Dah lah penulisan tu panjang. Lepas tu dia meleret lah. Pasal aku rasa macam mengah aku nak tulis kan, nak baca kan.
Dia kata daripada Adha Azmi. Okay. Dia kata aku cadangkan next time sebelum nak baca confession better buat poin-poin penting kalau confession tu panjang. Okay. Nampak termengah dan rushing sangat sampai terbelit-belit lidah. Sebagai listener, dia buat jadi rasa tak selesa dan tak into the story. Tak into that story. Cadanganlah terpulang pada anda-anda untuk terima atau tidak. Peace. Betul juga. Betul lah. Aku kita macam betul juga lah. Aku rasa mungkin sebab kita orang bukan nak backup lah, tapi sebenarnya kita tak, cerita tu kita baca dan nak terus baca supaya dapat genuine reaction. Sebab kalau main plot sikit-sikit takut kita nanti ada setengah orang macam cepat sangat orang gagal untuk faham cerita konteks tu. Takut dan takut sebenarnya kita tak nak ada tak nak reaction yang berlakon. Aku nak kalau boleh aku baca tu, dan sebenarnya bila aku baca aku pun ada reaction yang sebenar. Kita rasa lah benda tu. Tapi yelah, faham juga sebab confession ni terlalu panjang kadang-kadang dekat UIA confession dekat UKM. Panjang sangat. Lepas tu bahasa dia pun bahasa yang macam terlalu santai. So kita susah nak faham kadang-kadang. Tapi kita terimalah apa yang Adha Azmi cadangkan kepada kita. Okay. Thank you brother. Terima kasih. Dekat ada juga video ataupun bukan video, ada juga komen daripada Amirul Fikri. Pada episod Sejarah Mistik Nusantara. Boleh tak buat podcast tentang politik di Malaysia, bagaimana awalnya? Kau boleh buat tanpa sadia cerita politik. Awal politik di Malaysia maksudnya konteks macam mana tu? Aku rasa evolusi politik Malaysia. Boleh? Start daripada awal. Yang tu boleh. Kalau nak panggil guest yang best pun boleh juga. Ni. Kita boleh je nak panggil guest yang akan datang. Tunggu. Mantap. Adalah macam-macam lagi. Alim Cosmo 09. Bila budak-budak podcast sembang pasal ayat kursi? More confession please. Suka dengar tengah buat coursework. Bagus lah. Ini sebab aku suka dekat Spotify ni. Sebab mungkin kalau dekat YouTube ada orang suka tengok kita kan. Tapi Spotify ni aku rasa banyak orang yang dengar kita waktu tengah drive, tengah pergi kerja, ada yang buat waktu assignment apa semua. Betul. Best sambil buat, lepas tu layan kita bercakap kan. Sebenarnya waktu awal-awal aku dengar podcast tu, itu adalah aku selalu dulu kan, aku kerja dekat cyber. So daripada rumah aku Ceras ke cyber dalam 30 minit 40 minit. Jauhnya. So bayangkan yelah nak ke sana pagi kadang-kadang jam balik. Betul. Untuk mengurangkan aku rasa daripada rasa mengantuk kan, aku pasang podcast sebab aku rasa macam bila dengar podcast, satunya kita macam ada kawan berborak tu, interaction so aku jadi seronok, aku jadi suka dengar podcast. Dalam masa semua kita pun macam fikir juga benda tu. Dan kadang-kadang podcast ni dia membantu untuk kita dapat knowledge yang baru, sambil drive dapat benda yang baru. Benda best lah. Yelah, apa podcast yang kau selalu dengar selain daripada apa cerita lah? Selain daripada cerita, kalau sejujurnya lah, sebab aku suka benda-benda politik, aku banyak dengar Keluar Sekejap dulu. Tapi aku dengar Keluar Sekejap episod siapa yang baru ni? Amiruddin Syahri. Aku rasa bosan sangat sebab dia macam terlalu menjual. Sebelum ni Isteri Kepada Tun Daim. Betul. Top Puan apa? Naimah, betul. Tu pun best juga. Dia best, macam best. Dia cerita tentang satu sosok Tun Daim kan. Tu sendiri. Macam mana dulu, macam power gila dia ni kan. Kita faham apa sebab Tun waktu tu lantik dia. Betul. So jadi seronok lah. Best lah. Sebab kita jarang diceritakan dengan cerita-cerita seperti itu. Bila kita dapat belakang tabir punya backstory, macam mana dia ni menjadi seorang yang berpengaruh ke depan menjadi politician dan sebagainya. Sebab sebelum dia menjadi seorang politician, Tun siap pernah bagi satu arahan untuk tinggalkan semua entiti bisnes yang dia ada, semata-mata untuk dia berkecimpung dalam politik. Besar sacrifice tu. Betul. Selain daripada Keluar Sekejap, aku rasa apa lagi podcast yang kau dengar? Untuk lokal banyak juga, sebab aku banyak dengar random dia. Kadang-kadang aku suka dengar benda-benda yang berkaitan dengan, kalau pagi-pagi lah, contoh BFM. Kalau tak dengar BFM, aku ada dengar Financial Faiz pun ada juga. Orang punya semua ilmiah. Itulah, kalau benda yang santai-santai, aku rasa apa cerita aku tu. Dengar sendiri lah apa yang kau sembang. Waktu tu kan saya belum jadi ni lagi. Saya kan baru faham. Sebab apa cerita podcast ni dah 200 lebih episod. Waktu awal-awal tu, kalau kita nak konten-konten yang dia agak santai dan sahaja,
Apa cerita ni salah satu benda yang kita kena consume lah macam tu. Kau tanya aku podcast apa yang aku selalu dengar sekarang ni? Podcast apa yang UKM Pakar Runding. Oh ini promo kan? Kerja tak ada. By the way, aku nak cakap lah sebab saya ada podcast lain untuk kerja hakiki saya. Podcast UKM Pakar Runding. So basically podcast UKM Pakar Runding ni podcast kita interview semua academician di UKM. So best lah sebab aku handle podcast kita sembang kita dalam podcast apa cerita kita sembang pasal podcast lain kan. Aku dapat interview ramai pensyarah-pensyarah UKM akademik contoh kan. Aku nak tahu pasal benda ni aku nak interview dia. Dapat. Best lah. Jadi seronok lah. Contoh macam hari tu pasal isu kapal kan. Aku dapat interview orang dia siapa yang betul-betul pensyarah yang terlibat dengan projek tu. Kepakaran dia dan dia yang antara orang yang individu yang menjumpai rangka kapal. Ini kapal yang dekat mana ya? Dekat kapal kat Melaka tu, Pulau Melaka. So best lah dia cerita banyak benda-benda perkongsian dia yang jadi best lah. Macam mana dia buat dia? Sebab dia adalah Profesor Madya Dr. Asyari. Position dia dekat Atma lah. Dan dia pakar arkeologi maritim dan darat macam tu tak silap aku. So dia basically arkeologi tapi basic dia degree dia ke master dia punya background study adalah arkeologi. Okay. Tapi pengkhususan dalam sejarah lah. Best lah dia cerita. Sedetail-detailnya lah dia cerita. Dia cerita pasal macam mana yelah dari sudut arkeologi macam mana kita nak menentukan kapal ni betul-betul kapal. Betul. Sebab dulu kan dia ada macam-macam istilah macam jong lah apa semua kan. Betul. Tapi satu benda yang sangat menarik kan. Ni benda yang kontroversi sebenarnya. Pasal mendam berahi. Kapal mendam berahi. Kan pasal ni apa yang perkongsian dia sampaikan. Mendam berahi hanyalah satu kapal yang ada reference daripada Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah. Satu-satunya reference mendam berahi adalah Hikayat Hang Tuah. Tapi salah kita tahu juga ramai sejarawan ni dia ada pecahan-pecahan ataupun ada perbezaan pandangan. Ada sejarawan yang menolak Hikayat Hang Tuah sebagai bukti sejarah. Sebab dia menganggap itu sebagai satu hasil sastra sejarah. Dia bukan bukti sejarah sebab dia hikayat. So itu antaranya lah yang mengatakan sebenarnya mendam berahi itu tidak wujud. Sebab Hikayat Hang Tuah itu sendiri dipertikaikan sebagai satu bukti penulisan tentang sejarah. Sama juga Salawatul Salatin, ada yang menolak. So betul. Bila dengar macam tu aku macam sebenarnya kan boleh jadi banyak pandangan kita tentang sejarah ni dah berbeza sangat. Maksudnya sejarah ni bukan black and white yang macam kita belajar dekat sekolah menengah. Dia mesti grayscale, mesti ada. Sebab kita tahu juga sejarah ditulis berdasarkan oleh para pemenang. Berdasarkan orang yang menang. Mr. Cicil. Kan? Okay. So kita tahu tu. Dan macam mana mungkin orang-orang dulu yang nak ataupun British lah kan. Dia nak make sure sejarah kita ni ikut pandangan dia. So dia bentuk lah. Dia bentukkan melalui sastra dan penulisan ke? Mungkin. Boleh jadi. Dia tentukan. Kita juga ada satu episod yang sebelum ni dengan Cik Mat kan. Betul, dengan Cik Mat. Itu pun sebenarnya dia ada percanggahan pandangan. Yang dikatakan Sriwijaya dan Kedah Tua atau Kataha tu sebagai satu kerajaan yang sama. Betul. So itu sebab kalau kita tahu Rantau Nusantara ni adalah satu kepulauan Melayu. Betul. So susah juga untuk kita bahaskan pasal benda tu. Tapi perbincangan aku dengan Dr. Asyari kan, dia cakap memang Kataha tu adalah sebahagian daripada Sriwijaya. Cuma nak cakap Kataha Sriwijaya adalah Kataha tu tak tahu, susah nak membuktikan secara tuntas benda tu. Sebab benda sejarah ni dia memang kita takkan jumpa jawapan. Dia selagi, macam benda-benda khilaf ni. Yalah, sebab benda yang lepas benda yang lepas kan. Kita tak boleh nak buktikan melainkan kita ada masa kita pergi masa lepas kita tengok. Dan waktu tu kita hijack sejarah kita yang buat catatan lepas tu tapi boleh jadi juga salah kan. Kalau betul? Contoh kau pergi masa lepas kau nampak benda tu nyata. Kau bawa balik masa sekarang, kau cakap kat orang ni sejarah aku jumpa ni.
Mana korang tahu? Gila dia ni. So fahamlah juga pasal benda-benda macam tu. Tapi benda ada satu dekat threads tau, aku baca lah, dia cerita tentang orang Melayu ni sebenarnya dia sangat mudah untuk menerima pandangan ataupun budaya orang lain. Oh, beradaptasi ke macam mana? Beradaptasi. Sebab budaya Melayu ni memang kita dah biasa hidup survive, sebab tu kita ni berdagang, bukan berdagang, belayar. Kita belayar, dan satu lagi kita menerima pedagang-pedagang. Betul, dan kita berantau juga. Kita banyak dulu kita Hindu kan, agama Hindu kan. Kalau ikutkan beberapa rantau di Nusantara ni, ada yang Buddha, dan ada juga yang mengamati fahaman Hindu. Dia banyak lah. Sebab kalau di belah-belah utara, kan banyak macam dekat Kedah ni, Kedah Tua kan banyak Hindu kan. Aku tak ingat aku baca kat mana, tapi dia ceritalah, contohnya orang Melayu ni sangat menganggap animisme sebagai satu kepercayaan yang dirasa benda tu mengagungkan semangat alam. Semangat alam. So dia tak ada satu Tuhan yang kekal. Maksudnya bukan satu Tuhan yang kekal. Dia tak ada satu Tuhan yang tetap yang macam esa. Yang esa. So dia memuja semua alam. Dia, kuasa ada hantu hutan, ada roh laut, bla bla bla, semua tu. So dia percaya ada kuasa-kuasa besar pada yang dikaitkan dengan alam. Okey, faham. Sebab tu dipuja, jangan main kat dalam ni, hutan ni ada ni. Ada atuk, gunung ganang, bukit-bukit ke. Kan kita percaya mesti ada semangat. Betul. Kan? Dulu punya percayaan. So memang. itu mungkin kepercayaan yang kita kaitkan dengan alam. Untuk satu mungkin kita memuja, satu lagi kita sebenarnya nak jadikan itu sebagai satu kepercayaan yang kita ini sangat bersahabat dengan alam. Aku rasa lah. Kita masuk sejarah. Betul lah, tiba-tiba jadi sejarah kan. Tadi kita mana tu? Dekat komen Spotify. Komen Spotify. Tapi dah tak ada lah. Aku nak buka dekat komen YouTube pula. Kita cari komen YouTube. Komen. Untuk video mana ni? Tak. Aku tengok random. Yang terkini. Aku tengok yang terkini je. Nanti aku... boleh sorting tak, dia selalunya komen terkini dia akan keluar awal. Okay. Ada yang panjang-panjang ke? Sekejap, aku cari. Sekarang kita tengok komen kat YouTube. Betul, kita tengok komen dekat YouTube. Mana ni? Sebab kalau dekat TikTok tak lagak nak baca banyak sangat. Betul, TikTok banyak sangat. Betul. Okey. Adalah yang dekat video kita yang kita cerita pasal confession tu kan. Okey, pasal yang kau cerita pasal student susah kan. Ada yang cakap student memang tak ada duit. Dulu saya belajar dapat duit RM50 sebulan untuk belanja masa tu. Ni bukan zaman 90 ke 2000. Tahun 2018-2021 memang ikat perut gila-gila. Maggie tu memang jadi best friend dah. Cara aku tebalkan muka minta tolong dengan NGO, zakat ke apa benda semua. Memang menyusahkan. Nak mohon kena print borang, isi borang, interview semua, habiskan duit dapat tak pun. NGO pun yang bagi tiap bulan. Apa ni? NGO juga yang bagi. NGO juga yang bagi bukan, tapi tak banyak lah yang cukup aku buat makan sebulan. Okey, tak. Point dia adalah NGO juga bagi, tapi tak cukup lah untuk dia makan sebulan. Faham? Okey, tapi memang tak tahu lah, mungkin aku tak merasai benda tu. It's all about birokrasi Tapi memang nak mohon zakat susah lah. Kalau aku bagi tahu satu cerita dekat sini lah. Macam before this, aku pernah ganti presiden aku untuk mesyuarat satu jawatan kuasa untuk meluluskan dana HCP. Dana-dana bukanlah dana kecemasan, dia lebih kepada dana-dana sumbangan yang pihak HCP boleh bagi. So dalam mesyuarat ni, mungkin aku boleh disclose lah kan. Dalam mesyuarat ni yang terlibat adalah satu wakil daripada Kesatuan Mahasiswa, biasanya presiden. Tapi waktu tu presiden outstation, so aku kena ganti, aku masuk. Waktu tu ada pengarah HCP, ada pengarah pusat zakat, ada pengarah pusat Islam. So nak tak nak kita orang bermesyuarat. Waktu tu kita buat saringan lebih daripada kadang-kadang satu hari tu pagi sampai petang, ada application permohonan dana tau. So nak tak nak itu macam dana, lupalah apa nama term dana tu. Boleh mohon dekat website HCP.
Dan dia punya proses taklah rumit sangat. Sebenarnya proses dia lebih kepada kau kena isi personal detail kau. Lepas dah personal detail kau, dia cuma minta kau bercerita. Kenapa kau mau cerita lah, mungkin saya ni anak sulung, berapa cerita pasal background keluarga. Lepas tu apa masalah awak. And then contoh permohonan yang awak minta tu adalah 2,000 ke 5,000 something. Okay, kalau permohonan tu dia ada satu angka yang lebih daripada 5,000, mungkin pihak HCP sendiri yang akan pergi ke rumah dia ke macam mana dan akan bagi dia bantuan. Tapi untuk aku punya level, waktu tu bila collect dengan pusat zakat apa semua, sebenarnya sangat-sangat mudah untuk kita luluskan. Sekecil-kecil dana, even 2,500 sekali pun kita boleh bagi. Macam waktu tu, okay, kita buka satu borang permohonan, okay, nama dia sekian-sekian, dia ni ada masalah ni, dia mohon bantuan sebanyak 500. Okay, saya nak tanya, waktu tu pengarah recipient, okay, saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak kita luluskan? Aku, boleh. Sebab student ni memang ni dah. So nak tak nak, dia senang tak senang, dia sebenarnya, ni orang akan marah aku lah. Dia depends on student tu punya effort juga. Sebab mungkin kita nak cerita tentang kita tak layak nak bercerita tentang kesusahan orang yang lain-lain. Tapi kalau kau tanya aku, kita sebagai mahasiswa dan student, kita tak boleh semua benda disuap dan kita kena cari. Betul. Sebab kalau nak cerita kesusahan orang, semua berbeza. So nak tak nak, macam aku sendiri pun kalau dekat UKM, aku tak rasa aku ada banyak duit belanja. So aku banyak cari job luar, cari kerja part time. Aku kawan-kawan aku banyak je buat benda tu. Tapi based on masing-masing lah. So nak kata susah ke tidak tentang birokrasi and so on apa semua, aku rasa dia first kita kena banyak berkawan, banyak, dan kedua banyak bertanya. InsyaAllah bantuan tu sentiasa akan ada. Betul. Aku rasa itu part of learning lah, learning process ketika belajar. Betul. Yelah, sebab belajar ni bukan soal kau belajar dekat kelas saja. Ada banyak benda. Salah satunya adalah belajar ni dia macam kita menjengah ke alam separa dewasa. Sebab yelah, masih ada lagi bantuan-bantuan kewangan, parents, ataupun pinjaman dan sebagainya. Memang kita takkan rasa cukup. Tapi itulah alam separa dewasa. Kita masih menuntut untuk mungkin kena bekerja ke, cari duit kiri kanan ke. Sebab ada ramai je kawan-kawan aku kan, waktu yang belajar dulu, diorang buat bisnes. Yes, buat bisnes. So sekarang ni social media dah banyak macam boleh buat. Kau boleh buat affiliate. Yelah, mungkin kalau kau buat bisnes ataupun kau berniaga ke, dia akan makan masa kau untuk belajar kan. Kacau masa dan sebagainya. Tapi itulah menguruskan masa. Sebab nanti bila kau dah bekerja, kau ada family. So kau nak kena struggle untuk tentukan balance kan waktu kau dengan keluarga, dengan kerja dan sebagainya. So aku rasa itu antara benda yang kita boleh belajar waktu dekat universiti. Dan aku rasa tak susah dan dia tak jadi masalah untuk kita arrange masa. Sebab aku tak tahu situasi orang lain, tapi kalau situasi aku sendiri as a student, aku tak rasa aku duduk saja daripada first year. Sebab daripada first year aku student, habis je kelas aku masuk office dekat Dubuk. Betul. So nak tak nak aku kena arrangekan masa aku. Contoh bila datang PBAKL lagi busy. Betul. Tapi sampai sekarang okey je untuk aku teruskan hidup. Sebab aku tahu aku ni student UKM Shape. So bila student UKM Shape, yuran kau agak mahal dan tinggi. Dan kalau benda tu pun parents kau dah sakit untuk tanggung, why not untuk aku ringankan beban diorang. Jangan bagi banyak duit belanja apa semua, biar aku cari sendiri. Okay, untuk orang tak faham Orang tak faham apa UKM Shape ni. UKM UKM Pakaruding. UKM Shape pula. Dia macam ni, dekat UKM dia ada dua pengambilan. Satu pengambilan arus perdana, yang mana arus perdana ni ada subsidi daripada kerajaan. Betul, UPU. Maksudnya kalau yuran tu dia mungkin bayar 1,000 lebih sebab subsidi 1,000 lebih setiap semester. Tapi Wan ni dia bukan student arus perdana. Dia masuk melalui UKM Shape. Betul. Maksudnya tidak ada subsidi terhadap daripada kerajaan terhadap Wan Pendang untuk belajar di UKM. Kau punya yuran apa? Mahal weh. Satu semester kalau tak termasuk dengan asrama kan, 6,000 lebih. Mahal. Kau bayangkan sampai satu tahap. Itu aku cakap survival. Bila aku cakap tentang survival, aku dah beratkan parents aku untuk benda tu. Aku nak fight untuk duduk asrama sebab aku tahu duduk rumah sewa mahal. Sebab itulah aku bertanding masuk KM, UKM apa semua. Aku fight untuk dapat yuran college percuma. College punya yuran 7 ke 800 satu semester. Pun aku fight bagi dapat free. Sebab aku tahu nak ringankan beban mak ayah. Tak nak bagi diorang fikir serabut kepala pula nak cari rumah sewa. Aku fight untuk benda tu. Dan dalam masa sama, macam mana aku nak cari duit poket pula? Alah, takkan semua benda nak bergantung kat parents. Buat kerja.
ni buat podcast, lepas tu pergi dekat ML Studio. Benda tu kita buat atas dasar belajar untuk survive. Betul. Dan ini adalah kehidupan. Kita lelaki bro. Cik. Cik. Lelaki yang tukar pampers, gay. Tiba tukar. Tapi aku dengar tu podcast tu. Ya, dia podcast yang mana? Podcast yang kan. Oh, satu podcast. Sembang Oye. Oh, yang baru tu. Ya. Aku tak boleh. Macam mana aku rasa macam sebab brother tu apa nama dia, content creator yang badan besar dulu kan. Dia budak stud dulu. Budak dia geng gangster. Iskandar kot. Tu lah dah kurus lah dia. Tapi itulah pun. Tapi itulah kita punya bercapah ni konten ni. Banyak sangat lah pula. Daripada sana ke sini sejarah tukar tu. Tiba-tiba sembang pasal lelaki pula kan. Maskulin. Tapi kau tak dengar podcast tu? Aku ada tengok dia punya sikit-sikit dekat TikTok. Bila aku scroll aku macam sembang sebab hari tu aku tengok dia ada buat konten dengan apa, Iman Ali. Yang first episode dengan DMA Islam. DMA ada? Ada orang kata macam rage bait tau, DMA Islam ni. Tapi aku dah mula percaya. Aku rasa DMA Islam memang percaya benda tu. Itu bukannya rage bait, tapi dia memang rasa itu adalah apa yang dia percaya. Dia ada satu stand dia. Kita tahu juga kan. Aku rasa kita ada je kawan-kawan lelaki yang macam ada perangai macam patriarki, yang macam perempuan memang kerja kau kat dapur. Ada. Aku ada kawan macam tu. Aku pun ada kawan macam tu. Kita semua ada kawan macam tu. So aku rasa cuma mungkin kawan kita yang macam tu dia tak ke depan. DMA Islam adalah orang yang ke depan. Dia akan stand for yang kawan-kawan kita tadi tu. So yelah, itulah hasil bila dia cakap. Tapi ada satu statement dia gila babi. Apa dia kata apa? Dia kata pencinta kucing ni ada penyakit mental. Kita nak kena fikir lah apa ni. Lepas tu dia kata okay. Aku dengar macam silakan psikologi. Sebab wife aku suka kucing. Lepas tu dia cakap pencinta kucing ni okay, macam mana kita nak tahu pencinta kucing tu kalau dia ni sanggup langgar manusia daripada langgar kucing. Dia tak sanggup kucing mati, tapi sanggup manusia mati. Aku cakap jam. Aku pun jam kalau dengar macam ni. Macam mana kayu ukur dia tu macam tapi tu lah, aku rasa orang kata jangan ajak DMA Islam kan. Tapi sebenarnya aku dengan Anwar hampir-hampir nak mengajak dan menjemput DMA Islam. Why not lah sebenarnya? Sebab dia pernah kita buat live dalam TikTok waktu tu. Aku rasa episod bila aku tak ingat. Lepas tu dia masuk. Lepas tu kita orang macam okay jom lah. Dan aku pernah DM apa cerita dia sidai. Dia kata studio kat mana? Aku cakap Bangi. Dia suka pergi Bangi. Lepas tu aku cakap Mian datang ni. Lepas tu dia sidai. Tak tahu lah. Tapi aku rasa kalau adalah DMA Islam datang, bukannya aku rasa aku akan banyak poin-poin yang aku tak setuju, dan aku rasa akan jadi lebih berbahas lah. Dia akan lebih banyak berbahas. Sebab aku rasa kebanyakan apa yang dia cakap tu adalah falasi tau. So saya akan jadi yang di Pertua Dewan nanti. Sebab menarik. Bukanlah menarik. Aku rasa okay, sebab aku dekat universiti dulu aku join debat kan. Betul. So ada, dan kita pun menulis. Bila kita nak menulis ni menulis tesis lah terutamanya, kita tahu ada poin-poin yang tak boleh simplify. Dan aku rasa bila dengar DMA Islam ni, dia mengeluarkan sesuatu yang seakan logik tapi falasi. Sebab kalau ikut akal macam betul, tapi benda tu logik lah. Tapi sebenarnya salah. Sebab dia tak ada asas. Dia oversimplify. Dia simplify semua benda. Contohnya macam pencinta kucing sakit mental. Sebab argument dia kata sebab dia sanggup manusia mati daripada kucing mati. So maksudnya dia jump to that conclusion dengan macam ni lah. Tapi sebenarnya kan kita tak cerita pasal DMA jugalah. Kita cerita pasal ada orang yang banyak buat simplify banyak benda conclusion kan. Itu pun sebenarnya masalah juga. Dia boleh kita katakan itu sebagai falasi yang selalu kita lakukan dalam kehidupan harian kita juga. So kita pun buat. Sebab dalam psikologi ada satu istilah kita panggil cognitive bias. Cognitive bias ni adalah sesuatu kesimpulan yang kita buat berdasarkan pengalaman kita. Macam tu. Betul lah. Kita contoh kan, okay. Ni benda yang biasa kan. Contoh kan, apa ni, ada motor kan. Motor tiba-tiba lampu merah, dia terus je. Dia langgar lampu. Okay, betul. Bodoh punya mak rempit. Mungkin sebenarnya dia memang nak kencing.
Dia bukan rempit pun. Tengah sakit perut habis gerak Tapi sebab kita rasa semua orang yang bawa motor yang macam ni memang mat rempit. Oh macam tu. Contoh macam tu lah. Contoh sesimpel itulah. Lepas tu kita kaitkan bangsa dengan pemanduan. Okay, itulah perempuan. Contoh macam tu lah. Sebenarnya dia macam mana kita mungkin kita dah biasa dimomokkan dengan benda-benda macam tu. So somehow kita akan come out dengan satu fakta, bukan fakta, satu statement yang sebenarnya itu adalah berdasarkan pengalaman kita. Sikap prejudis kita. Kita, prejudis orang sekitar kita. Betul. Satu lagi yang menarik pasal lama juga kita sembang 30 minit. Okay. Satu benda lagi yang menarik kan Wan. Sebab dia mention pasal ni. Dia kata fakta, teori. Dia kata buat pengelasan pula ni. Dia cakap macam ni. Okey. Dia kata kita tak perlu nak bertanggungjawab pun untuk buktikan apa yang kita cakap. Sebab dia cakap ada satu statement, lepas tu dia kata mana bukti dia? Dia kata itu adalah andaian dia, itu adalah pendapat dia, bukannya fakta. So dia kata tak perlulah nak buktikan benda tu. Kan? So dia cakap okey, kau lelaki kan? Okey, macam mana? Cuba aku tak perlu aku percaya kau lelaki. Aku tak perlu untuk kau buktikan yang kau lelaki. Macam mana nak buktikan lelaki? Macam lepas tu dia kata okey, kalau buka seluar nampak kan? Okey, bukti lelaki. Tak, ada juga lelaki yang ni dia kata untuk buktikan lelaki adalah kromosom. Aku macam aduh, kromosom pula. Aku rasa tak payah sesusah itu. Dia make things complicated lah. Itulah aku rasa dia sebenarnya okey, dia tak dapat beza. Contoh dia kata itu fakta. Fakta ni sebenarnya apa definition fakta? Sebenarnya adalah sesuatu yang memang nyata. Okey, itu fakta. Okey, contoh contoh faktanya adalah Wan pakai baju biru. Aku tak boleh Wan baju biru ni fakta. Okey, tapi kalau aku cakap Wan pakai baju biru sebab baju biru ni warna dia suka. Itu pendapat. Okey, assumption pendapat ataupun assumption lah, andaian. Okey. Aku menyebut Wan pakai baju biru fakta. Okey, betul. Memang kau pakai baju biru, aku tak boleh ubah. Maksudnya fakta tidak boleh diubah. Betul. Itu matahari panas. Memang matahari panas. Faktanya adalah matahari panas. Tapi bila kau cakap matahari ni benda macam contohnya matahari ni dengan lampu panas lagi contohnya. Ataupun macam ni nak cakap bila matahari pula contohnya lah benda macam tu lah. Fakta ni adalah sesuatu yang nyata dah terbukti, yang dibukti dan terbukti lah. Misalnya macam kau pakai baju biru, aku pakai baju hitam, manusia bertangan 10. Tapi ada tak yang manusia bertangan 9? Ada. Ada. Maksudnya macam tu lah. Dia fakta ni sesuatu yang macam mana nak cakap, dia adalah benda yang tak boleh nak diubah. Itulah fakta. Tapi dia ada juga pendapat adalah kadang-kadang fakta yang mungkin disadur dengan persepsi juga. Yes. Misalnya macam mana aku nak bagi contoh sebab contoh dia complicated juga kot. Aku rasa biasa kita buat kan contoh kan. Kita pergi satu bilik, kita pergi bilik kawan kita kan. Okey. Aku dulu ada satu kawan baik Kelantan. Aku pergi bilik dia memang kotor gila babi. Aku faham. Kotor gila babi. Bilik dia kotor fakta. Itu fakta sebab kita nampak. Lepas tu aku cakap, kau ni pemalas lah. Lepas tu aku cakap, kenapa kau cakap macam tu? Itu fakta, kau memang pemalas. Pemalas, aku cakap dia pemalas adalah andaian dan pendapat aku. Bilik dia kotor, fakta. Tapi pemalas itu adalah andaian. Andaian aku disebabkan bilik dia pemalas. Bilik dia pemalas, bilik dia kotor. Sebab dia tak bertindak untuk bersihkan. Yes, so itu andaian. Dia malas lah. Macam tu. Dapat beza kan? Faham. Fakta dia adalah apa yang kau nampak. Apa yang kau tak nampak itu adalah andaian. Sebab terbukti. Kita tak tahu, mungkin sebelum tu mungkin contoh dia sebenarnya dah kemas. Betul. Tiba-tiba ada kucing ke monyet ke dia tengah tidur kotor sepah. Lepas tu kita masuk dah bersepah, kita tak nampak siapa-siapa, dia je ada dalam bilik. So kita buatlah andaian, kau pemalas.
Betul. Macam tu. So selalunya kita dah banyak buat keputusan dalam kehidupan seharian kita, dan fakta yang dah disadur dengan kita punya emosi. Sebab tu kadang-kadang kita cakap itu fakta. Tak, fakta adalah sesuatu yang kau tak disadurkan dengan emosi pun. Kau tak meletakkan emosi dan persepsi pun. Misalnya, okey, Kelantan kotor tu je. Misalnya okay. Ataupun pekerja bangla busuk kan, bau bawang. Bau bawang. Okey, macam mana nak kau nak tentukan bau busuk tu bau disebabkan bau bawang ke tak? Kau mungkin bau kan. Okey. Tapi bau bawang tu mungkin okey lah, boleh lah cakap. Okey, kita buat satu statement dia busuk. Okey, itu fakta, memang dia busuk. Okey. Dia tak mandi, itu adalah andaian. Dia tak pakai deodorant. Tu andaian. Dia tak pakai minyak wangi. Itu andaian yang nak menjustifikan dia punya fakta tu. So itulah selalunya macam itulah. Dan hipotesis adalah sesuatu yang kita jangkakan, ramalan kita terhadap apa yang kita cakap tu. Tak andaian. Benda macam tu pun dia boleh buat jadi topik dan dia Tapi yelah, perbezaan definisi tu pun kalau kau tak jelas, tak clear, susah lah. Betul. Wish, betul lah. Kalau one day tiba-tiba apa cerita jemput, aku rasa berjam pun bercakap dengan dia. Ya, aku rasa lawan cakap debat fakta je. Fakta tu apa? Sebab dalam debat kan dulu waktu aku belajar, contohnya macam ni tau. Kita akan sadur satu fakta. Faktanya adalah ekonomi Malaysia meningkat 500,000. Okey, itu fakta. Okey, fakta contoh. KPDNK pula apa ni? Jabatan Perangkat. GDP. Gross Domestic Product. GDP apa dalam bahasa Melayu? Okey, bahasa Melayu je jap. Pertumbuhan kasar. Tak kisahlah, maksudnya kira lah. Macam GDP Malaysia meningkat. Maksudnya macam keuntungan lah lebih kurang kan. GDP Malaysia meningkat, maksudnya ada kenaikan lah kan. Okey, itu fakta. Okey. Ini adalah hasil daripada PMX. Itu adalah andaian. Sebab dia boleh datang daripada banyak faktor. Boleh jadi sebab ekonomi memang bertumbuh, masyarakat makin banyak beli barang. So bila kita nak membuat satu penghujahan, kita akan menjustify, kita akan bagi satu statement ataupun kita akan cakap berdasarkan andaian lah. Okey, GDP meningkat disebabkan PMX. Kenapa? Okey, adalah reason dia macam mana. Macam mana tindakan PMX tu yang menyebabkan GDP meningkat. Itu adalah penghujahan kita untuk menyokong fakta tu. Sebab dia bukan first layer je. So bila kau ada satu kenyataan ataupun kesimpulan, kau kena menyokong premis 1, premis 2, premis 3 baru boleh buat kesimpulan. Sama macam kalau kau belajar kan belajar falsafah kan. Betul. Kan ada premis 1, premis 2, lepas tu konklusi. Kalau premis 1 dengan premis 1 betul, premis 2 salah, konklusi kau betul. So sebahagian tu mungkin boleh jadi falasi. Betul. Ataupun premis 1 betul, premis 2 betul, konklusi salah. Contohnya macam gagak berwarna hitam. Burung gagak adalah burung. Okey. Jadi burung berwarna hitam. Gagak berwarna hitam. Betul. Burung gagak adalah burung. Betul. So kita simplify, burung semuanya berwarna hitam sebab gagak adalah burung. Falasi. Salah. Ini paling senang lah sebenarnya. Perumpamaan yang mudah untuk semua faham paling senang untuk bagi contoh. Aku rasa ini adalah contoh yang pensyarah dulu zaman aku pun guna. Gagak. So sebenarnya benda tu kan kita banyak buat dalam kehidupan seharian kita. Point dia. Sebab tu aku rasa kadang-kadang orang yang nak mendengar kata-kata dia seperti kedengaran logik, tapi sebenarnya dia banyak melakukan kesalahan falasi yang terlalu melampau. Betul. Yelah, tak boleh simplify lah. Kau tak boleh nak buat satu kesimpulan yang terlalu mudah sebenarnya. Adakah masyarakat kita sebenarnya bila dah biasa dihidangkan dengan benda-benda macam tu, anggap benda tu nampak macam wow, benda ni nampak macam cool, dan benda tu betul, dan terus percaya tanpa mendalami dulu benda tu? Jadi macam tu ke masyarakat kita? Aku rasa sebenarnya kan bukan masyarakat kita je lah, kita sendiri kan kadang-kadang
kita suka meletakkan satu terma untuk menampakkan diri kita hebat dan bijak. Oh, itu mesti. Contoh kan, okay, ada satu istilah ni kau power gila kan. Okay, contoh kalau marketing, kau akan belajar kan funnel. Betul. Lepas tu belajar apa, ada tribe. Aku macam benda lah tribe. Oh, sebenarnya benda ni ya audience lah. Aku gunakan ayat yang aku faham. Nak pergi nampak gempak ke? Tapi dia menggunakan terma-terma yang hook. Jargon. Ayat-ayat awal tu hook. Okay, korang kena make sure bila korang nak bercakap, korang kena ada hook. Aku tak cakap benda point yang penting untuk orang dengar, settle. Itu je. Kalau makcik-makcik kat bawah tu hook. Kena ada hook. Niche. Dulu aku tak tahu apa benda niche tu. Niche tu punya macam topik atau benda yang kita nak sembangkan lah. Topik bukanlah topik, tapi niche lah. Niche lah, niche. Nampak bila kita cakap korang ada niche, orang nak dengar dah. Dia tukar term je. Tukar term je. So basically tapi itulah cara menjual. Itulah aku rasa kenapa. Dan itu yang orang nak dengar. Kita ni kan suka, dia secara manusiawi lah, kita sangat suka untuk meletakkan terma-terma tertentu untuk kelihatan lebih bijak. Dan itu apa yang kita buat hari-hari. Itu yang kita buat hari-hari. Saya setuju benda so tu. kita rasa macam, ini terms dia macam ni. Untuk dapat kelihatan kita bijak lah. Sebab tu saya buat panduan nama toko. Member yang gampang sebab nak dapat pandai je. So, gunakan term-term. Betul. Faham betul. 40 minit. 40 minit. Sembang macam tu 40 minit waktu tadi pun dalam kelas aku nampak macam champion tau. Ya. Sebab guna term-term ni lah. Nak dapat pandai dalam kelas. Apa yang guna tak adalah. Maksud tadi aku ada belajar politik Eropah. Hari ni last kelas aku dengan Dr. Teo Lee Ken. So waktu buka politik Eropah waktu tadi, biasalah kita buka cerita tentang apa benda, tentang kita boleh kata falsafah politik di Eropah yang lama-lama dulu. So dia buka lah dengan cerita Jacques Rousseau. Lepas tu dia buka cerita tentang beberapa tokoh. Lepas tu dia masuk dekat Karl Marx. So nak tak nak tiga-tiga benda ni satu kelas dah tahu dah. Sebab daripada first year bercerita pasal benda tu. Tapi end up bila nak cerita tentang Marxism dan nak define tentang Das Kapital tu apa, nak define tentang siapa best friend Karl Marx, tak ada siapa tahu. Waktu tu aku dengan angkuhnya Friedrich Engels satu kelas macam tu. Lepas tu tak apa lagi. Lepas tu Dr. Teo Lee Ken ada bercerita tentang raja-raja. So apa guidance yang raja-raja Melayu ni guna, apa nama kitab tu apa semua. Aku cakap Bustanus Salatin. Apa? Bustanus Salatin tu benda apa? Sebenarnya Bustanus Salatin ni adalah satu kitab, satu referen yang diambil oleh raja-raja untuk faham ilmu pemerintahan. Tak ada apa pun, tapi sebab perkataan tu nampak hebat. Bustan tu adalah ladang-ladang. Dan benda tu tak diajarkan dalam kelas. So waktu tu aku nampak macam berbalik pada yang cakap tadi lah. Kita nak gunakan term-term yang nampak power semata-mata nak bercerita pasal satu benda tu. Ni je. Betul. Tapi aku teringat lah dulu waktu debat kan. Tadi dengan debat aku suka guna ada beberapa terms yang ataupun ayat-ayat yang aku gunakan lah. Apa contoh-contoh? Yang aku rasa budak debat akan gunakan. Okay. Wa'ima. Selalu dengar. Wa'ima. Aku macam dulu waktu sekolah aku tak pernah dengar ya Wa'ima ni. Wa'ima tu apa sebenarnya? Walau bagaimanapun Ya kot. Wa'ima macam mana? Aku selalu dengar di Wa'ima Karl Marx sekalipun. Contoh. Walau bagaimana pun. Tapi dia tekan lagi sebenarnya. Tapi Wa'ima tu bila dengar macam, power budak ni. Lepas tu aku sebenarnya kan bila bercakap dengan menggunakan bahasa-bahasa buku, sebenarnya akan kelihatan lebih bijak tu. Betul. Contohnya kau jangan cakap aku cakap macam ni, apa yang menjustifikasikan kau kata begitu? Justify kan. Benda pasal itu aku rasa perkataan-perkataan yang boleh nampak kau kelihatan lebih bijak. Ini dulu boleh jadi satu topik lain yang panjang. Apa terma-terma atau ayat-ayat yang boleh kita gunakan untuk kelihatan bijak? Itu tajuk topik podcast kita kali ni. Boleh pakai. Betul ya. Tapi apa ayat yang kau selalu gunakan kalau macam nak kelihatan bijak? Kalau kelihatan bijak aku selalu petik kata-kata tokoh dalam aku punya speech. Sebenarnya aku buat benda-benda tu untuk aku nampak bijak.
Ataupun aku ulang benda-benda contoh kalau aku nak cerita dekat student-student, cerita tentang orang-orang yang bukan ASEAN, yang diorang ni bukan golongan membaca pun. Aku akan cerita tentang kebebalan intellectualism. Aku akan cerita tentang contoh yang selalu lagi aku guna adalah captive mind ataupun minda tertawan. Benda tu kalau orang dengar nampak macam padahal benda tu tak larat dah orang yang faham, yang baca dia akan kata Muhammad ni auta je sembang power betul. Tapi aku ulang benda-benda macam tu dekat semua tempat dan semua orang nampak aku bijak. Padahal tak ada apa pun. Tu lah keistimewaan bila kita bijak bermain dengan bahasa. Tapi tu lah aku rasa aku boleh bermain dengan bahasa Melayu je. Bahasa Inggeris aku tak power sangat lah. So macam aku nak belajar. Satu lagi dia selalu pakai term apa? Orang atas ni selalu pakai verbalism. Ada tentang kebodohan. Aku suka ayat. Aku tak suka verbalism. Aku suka ayat dangkal. Betapa dangkalnya manusia ini ketika betapa dangkal. Aku suka ayat dangkal tu, dia jadi sedap. Satu lagi aku suka dia macam penegasan alamak aku lupa satu ayat tu. Aku sampai tulis dalam pasal perkataan tu. Satu perkataan tu je. Sebab aku rasa apalah perkataan tu. Bukan dangkal. Dia bukan orang kata kendati pun begitu, bukan macam tu Sayogia bukan Bukan. Tapi itulah ayat-ayat yang aku rasa best lah. Kalau dalam menulis tu aku akan suka guna ayat-ayat macam tu. Macam enjoy pula. Enjoy. Dia macam best lah perasaan menulis tu. Contohnya kalau contoh macam membunuh perasaan. Okay. Membesar. Tapi sebenarnya sebahagian besar tu semua adalah teknik-teknik penulisan. Kita membesarkan macam mana kita punya perbualan ni dah macam-macam ni. Daripada cerita komen dekat Spotify, daripada Anwar lepas tu pergi komen Spotify, lepas tu pergi sejarah, lepas tu DMA Islam. Pendengar kita yang akan dengar benda ni esok pagi bila nak pergi kerja, dia akan mula-mula nampak santai cerita pasal Anwar start engine. Okay, lepas tu dah masuk jam sikit, nak masuk dekat tol, tiba-tiba makin berat. Lepas tu dekat atas tengah jalan jam nak sampai tempat kerja, lagi berat. Tu lah. Dah apa-apa benda. Tapi banyak, insyaAllah mungkin banyak bermanfaat, banyak yang korang boleh kutip kan. Sebelum pancak lagi. Tapi memang perbualan lelaki jadi macam ni aku rasa. Selalunya macam tu lah. Betul. Sebab kalau kita tengah lepak kan, kalau kawan-kawan, aku lepak dengan kawan-kawan sekolah aku kan, jarang lepak. Tapi kalau lepak tu sampai pukul 3-4 pagi. Lepas tu bila sembang, mula-mula sembang pasal live, macam mesti update. Hujung sekali mesti ada, sebelum balik tu ada sembang pasal topik agama. Penutup mesti. Apa ni, macam-macam lah. Sembang pasal makrifat lah, apa benda. Dalam Quran tak pernah sembang pasal benda tu. Contohnya. Lepas tu ada orang akan argue. Lepas tu lawan balik argument lain. Betul. Tapi tak, sebenarnya tak. Itu tak sahih sebenarnya. Misalnya gitu. Tapi best lah sebenarnya. Dia macam itulah sembang orang lelaki. Betul. Jangan tipu semua lelaki sama macam ni, confirm. So dok mohong. Betul. Tapi aku sangat enjoy dengan perbahasan aku rasa. Contoh kan, salah satu sebab kenapa aku suka, bukanlah suka, aku dengar je podcast DMA Islam tu, aku suka mendengar POV orang yang berbeza. Sebab supaya kita lah. Supaya kita tak adalah terkatup sangat. Terayat baru. Fikiran kita tak tertutup atau terkatup. Katup ni orang Kedah pakai katup. Yelah, sebab kau percaya benda tu. So untuk melawan kepercayaan kau, sebab dalam psikologi kan, percaya ni adalah satu emosi. Belief adalah emosi. Sebab kau percaya disebabkan kau nak benda tu betul. Kau nak percaya benda tu betul. Have faith. Percaya. Sebab tu contohnya dalam agama, sembang pasal agama juga kan. Kepercayaan. Sebab tu lah agama dia tak boleh datang sekadar percaya, kena ada bukti. Buktinya Quran. Pembuktian. Pembuktian tu Quran kan. Pembuktian ada banyak ni kan, salah satunya divine, which is Quran lah kan. So kepercayaan tu adalah emosi sebenarnya. Contoh, kau percaya yang sesuatu benda tu, sebenarnya kau letakkan emosi kau untuk percaya benda tu. So untuk melawan emosi kau adalah logik lah, akal lah. Dan untuk melawan perasaan emosi tu, perasaan tu,
Sangat susah. Sebab tu orang, contohnya orang yang, kenapa, itulah salah satu sebab kenapa orang yang berada dalam toxic relationship yang kena dera tapi susah untuk keluar. Sebab dia percaya yang pasangan dia akan berubah. Sebab dia meletakkan perasaan dan kepercayaan tu. Dia susah untuk melawan logik fikir ni. Sebab nak guna logik fikir ni lagi menyusahkan daripada guna emosi. Ini mungkin jawapan kepada anda-anda yang bertanya kan, kenapa benda ni jadi? Banyak sangat isu macam ni berlaku. Betul. Ini dah ada jawapan dah. Tak sebagainya betul lah. Sebab aku ada saudara mara lah yang macam berada dalam relationship macam tu kan. Yang orang tahu dah laki kau memang jadi memukul, tapi masih lagi menetap. Salah satu sebab anak. Betul. Tapi dia lupa juga, kalau dia stay, anak dia lagi sengsara. So dia pada dia macam dia percaya yang boleh berubah kot, laki dia boleh berubah. So kepercayaan tu melepasi daripada perasaan akal fikir yang waras. Menjangkaui. Di situlah kita perlukan harapan. Dah kita kena tutup. Kita dah terlalu meleret tadi. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengar podcast ini. Kita tak ada Anwar, kita makin meleret 50 minit. Asalnya kita orang sembang 30 minit je untuk episod ni. Dah kejap-kejap je. Bateri pun 30-40%. So kita kena tukar kejap lagi. Until next time. Bye bye. Assalamualaikum.